Apa itu DCA dalam kripto? Dollar cost average. Nak mula dalam kripto tapi takut salah, DCA je bro. Ini cara paling selamat untuk beginner. DCA ni adalah dollar cost average. Maksudnya kau beli sikit-sikit tau. Macam kau menabung tapi kena konsisten. Contoh setiap minggu RM10 kau beli Bitcoin. Tak kisahlah harga naik ataupun turun, hati kau pun lebih tenang. Kenapa DCA ni power? Sebab dengan DCA kau boleh elak daripada kau beli masa market tengah hype. Bila kau averagekan harga beli, so kalau market turun, kau tak rasa rugi sangat, lagi tenang dan kau juga tak FOMO. Bila sesuai nak guna DCA? Kalau kau baru, bajet kecil atau kerja full time, DCA memang terbaik. Tak payah duduk menghadap cat 24 jam. Macam mana cara kau nak buat? Guna exchanger ada fungsi auto buy macam tokenize atau manual. Setiap minggu kau buy sikit-sikit. Dan kau kena remind lah diri kau tu beli sikit-sikit kan. Disiplin tu penting. DCA ni dia strategi slow tapi steady. Tapi pastikan kau DCA kau yang ada strong fundamental lah. Bukan kau yang pelik-pelik kan.